Haji Sahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, kita masuki ayat yang baru, iaitu ayat ke-22 dari surah Luqman. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada jilid yang ke-7, muka surat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allah aqibatul umur. Sadaqallahul azim. Dan sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedangkan dia orang yang membuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpul tali yang kukuh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Dalam ayat ini dapat kita lihat, ini dipanggil sebagai satu majaz mursal, iaitu bila Allah menyatakan wa may yuslim wajhahu, ini menyebutkan sebahagian wajhahu, tapi dimaksudkan kat sini adalah keseluruhan diri, kerana perkataan Islamul wajah ini adalah merujuk kepada fokus, kepasrahan, ketundukan, kepatuhan, mengikut dengan sepenuh hati. Satu contoh yang menarik yang dikemukakan oleh Syekhuna Dr. Latif Nabulusi berkenaan dengan manusia pada zaman kini. Seorang ibu membawa anaknya pergi ke taman waktu petang untuk menghayati detik-detik yang indah, pergi main taman dan sebagainya. Maka si ibu tentulah akan merhatikan anak sepenuh hati, tidak biar sedetik pun dia menoleh ke tempat lain, bimbang. Tambahan pula dalam suasana pada hari anak-anak dikidnap dan sebagainya, sampai kadang-kadang mesej pun tak sempat baca kerana nak perhatikan anak yang ada di situ. Maka ini satu tamsilan yang nak mengemukakan, menunjukkan betapa seseorang yang teguh, yang kuat berpegang kepada Islam, mematuhi perintah Allah SWT, berarti di sini seperti kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, iaitulah yukhlis ibadatahu wa qasdahu ila Allah azza wa jalla, itulah dengan menundukkan dalam peribadatan itu qasadnya, niatnya hanya kepada Allah SWT. Wa huwa muhsin, ini dalam keadaan ayat jumlah haliyah yang merujuk kepada li'anna al-ibadah min ghairi ihsan wala ma'rifatil qalb la tanfa'. Ibadah yang tidak disertai dengan perasaan ihsan, yang tidak ada rasa mengenang jasa memberi nikmat oleh Allah SWT itu, maka sebenarnya merupakan ibadah yang tiada nilai di sisinya. Sebab dalam hadis yang pernah kita pelajari beberapa kali sebelum ini, contohnya dalam sabda Nabi SAW bila bertemu dengan Jibril disaksikan oleh para sahabat itu, fa akhbirni anil ihsan qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dalam hadis sahih muttafaqun alaihi ini, iaitu Nabi SAW telah pun ditanyakan oleh Jibril, apa maksud ihsan itu wahai Muhammad? Maka jawapan Nabi kita SAW iaitu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau tidak timbul perasaan seperti itu dalam dirimu, ketahuilah olehmu Allah tetap melihat, merhatikan engkau. Maknanya kata para ulama berkaitan dengan perkara ini, ia adalah satu yang bersifat jama'a bainal ilmi wal amali. Ihsan itu adalah kamu menghimpunkan di antara ilmu dan juga amal. Manusia ni di sisi Allah SWT ada yang bersifat syahwani, ada yang bersifat Rabbani. Apa beza ni tuan-tuan, syahwani dengan Rabbani? Kalau syahwani ni segala motif, matlamat, objektif dalam kerja yang dilakukan adalah bertujuan keduniaan, bersifat kebendaan, mencari satu target yang sifatnya fana. Berbeza daripada insan yang bersifat dengan sifat Rabbaniyah. Ni manusia yang dalam jiwanya membawa sifat-sifat Allah SWT. Kasih sayang yang ingin disebarkan, perasaannya kepada orang lain, tidak mengambil kesempatan terhadap orang lain. Maka demikianlah satu peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Nabi SAW. Dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini adalah penilaian oleh para ulama, kebanyakannya mengatakan ia sebagai dhaif. Dapat kita lihat dalam kitab Majma'uz Zawaid oleh Al-Haythami sebagai contohnya, iaitu satu ketika Nabi SAW telah pun bertanya kepada seorang sahabat yang bernama Harithah, kaifa asbahta ya Harithah, bagaimana engkau menghadapi hari ini wahai Harithah? Jawapan Harithah ni, asbahtu mu'minan haqqan, saya menghadapi hari ini wahai Rasulullah SAW dalam keadaan beriman dengan sebenar-benarnya. Menarik kata-kata ni tuan-tuan. Bila Nabi mendengar penjelasan oleh Harithah ni, maka Nabi SAW telah bertanya kepadanya, inna likuli imanin haqiqatan fama haqiqatu imanik. Setiap benda yang diberkatakan itu ada hakikatnya, maka apa hakikat iman kau yang kau nyatakan ni wahai Harithah? Jawapan Harithah ni sangat menarik tuan, iaitu kata beliau, azafan nafsi ani dunya wa azma'tu nahari wa ashartu layali wa ka'anni bi arshi rabbi barizan wa ka'anni bi ahli jannati fil jannati yatana'amuna fiha wa ka'anni bi ahli nari fil nari yu'adzabun. Faqala Nabi SAW, asabt
falzam mu'minun nawrallahu qalbah. Dalam hadis ini Nabi SAW telah pun bertanya kepada Harithah, seorang sahabat di kalangan Ansar, bagaimana imanmu pada hari ini wahai Harithah? Maka jawapan Harithah, wahai Rasulullah SAW, saya merasai keimanan yang sebenar-benarnya pada hari ini. Sebelum ini sampailah ke saat ini wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bertanya, setiap benda yang dikatakan itu mesti ada bukti dia wahai Harithah. Apa bukti imanmu wahai Harithah? Ini kaitan dalam ayat yang sedang kita bincangkan ni, wa huwa muhsin wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin. Maknanya seorang yang taat pada perintah Allah, mengikuti titah perintahnya, hukum hakamnya, dalam keadaan dia melakukan perkara itu bersemangat, polisinya ihsan yang kita jelaskan daripada hadis. Maka Sayyidina Harithah telah berkata kepada Rasulullah SAW, kebenaran iman yang saya kecapi pada waktu ini wahai Rasulullah, iaitu saya rasa dunia ni sudah tidak bernilai untuk saya, Rasulullah, tidak ada nilai untuk saya. Maka waktu siang fazma' tu nahari, waktu siang saya lalui dengan berpuasa, keringkan siang saya dengan tidak minum, maknanya puasa lah. Wa ashartu layali, dan saya waktu malam saya berjaga malam, berqiyamul lail maksudnya. Wa ka'anni bi arsy rabbi barizan, seolah-olah saya melihat arasy Tuhan saya begitu jelas. Wa ka'anni bi ahli jannati fil jannati yatana'amuna fiha, seolah-olah saya melihat penghuni syurga tu sedang menghadapi kenikmatan yang luar biasa, mendapat nikmat yang sangat hebat. Wa ka'anni bi ahli nari fin nari yu'adzabun, dan saya pula melihat penghuni neraka, dalam neraka itu sedang azab. Ada banyak versi lah, riwayat dan banyak sekali dalam perkara ni tuan-tuan. Boleh kita lihat dalam Musnad Al-Bazzar ada, Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman ada berbeza, Al-Marwazi dalam Ta'zim Qadari Salah, ada banyak riwayat. Ini satu riwayat yang saya bacakan daripada Al-Bazzar. Maka jawapan Nabi SAW kepada Harithah bila mendengar penjelasannya berkaitan dengan ihsan yang ada dalam dirinya, ibadah yang dilakukan seolah-olah dia dapat melihat alam akhirat itu terang benderang di hadapannya. Maka jawapan Nabi SAW, asabta falzam, kamu telah pun berkeadaan benar, maka iltizamlah kamu dengan kebenaran itu. Nabi mengulas lagi, mu'minun nawwarallahu qalbah, seorang yang beriman dan Allah telah menerangi hatinya dengan kebenaran atau kesungguhan dalam beriman kepadanya. Ini sebagai satu kisah yang saya bawakan kepada tuan-tuan, dan telah disebutkan kebanyakan para ulama muhaddithin, muhaqqiqin telah pun mentahqiqkan hadis ini, kebanyakannya mengatakan ia dhaif. Walaupun dhaif, tidaklah dhaif yang melampau-lampau, maknanya bolehlah dibawa sebagai satu kisah untuk memberikan pengajaran bahawasanya seorang yang tunduk patuh pada perintah Allah dalam keadaan ikhlas beribadah kepadanya, maka dia telah berpegang kepada satu tali yang begitu kukuh. Jadi bila kita perhatikan perkara ini, seperti mana yang disebut dalam ayat ni, dia mempunyai kaitan dengan ayat yang lalu. Kata Al-Imam Al-Urami dalam tafsirnya ada Iqrawi wa Raihan, iaitu munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Dalam ayat yang lalu Allah SWT telah menjelaskan kepada kita perihal kaum musyrik yang melakukan mujadalah, iaitu mereka ni berdebat dalam keadaan tidak mempunyai dalil. Kita dapat lihat dalam ayat yang lalu bila menceritakan golongan ini, contohnya dalam ayat yang ke-21, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uuhum ila adzabis sa'ir, iaitu sifat orang yang kafir ini kalau disuruh untuk beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, oleh kebenaran Al-Quran, maka jawapan mereka, kami telah pun berpuas hati dengan apa yang kami perolehi, kami dapatkan daripada sumber datuk nenek moyang kami memadai, kami mengikuti mereka, sudahlah, tak payahlah nak mengajar kami perkara-perkara yang baru. Maka ini adalah satu penjelasan terhadap sifat orang beriman berbeza pada si kafir, yang mana si kafir ni sifatnya mengikuti satu perkara tanpa bukti, mengikuti datuk nenek moyang walaupun hati mereka menafikan kebenaran apa yang diikuti itu. Jadi orang beriman sifatnya adalah dia melakukan istislam, maknanya tunduk patuh dengan sebenar-benarnya kepada perintah Allah SWT tanpa ada sedikit pun keraguan. Dan diberikan satu penjelasan atau penggambaran, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dalam kalimah ni kalau kita perhatikan di sudut balaghah dan ilmu balaghah, ini dipanggil sebagai tashbih tamthili, iaitu menyamakan seseorang yang berpegang teguh kepada Islam dengan orang yang naik ke puncak gunung dan dia pegang pada tali yang kuat itu. Maknanya di sini menunjukkan bahawa betapa pegangan dia kepada Islam itu telah menyelamatkan dia daripada jatuh, dari tersesat. Kemudian wa ilallahi aqibatul umur. Dalam kalimah ni ada yang didahulukan, yang mana asalnya kedudukan yang berada di belakang. Ini dalam bab taqdim dan juga dalam bab takhir. Tujuan untuk dalam ilmu balaghah yang kita pelajari untuk al-hasr, yang menunjukkan kepada penekanan satu topik yang diberikan. Wa ilallahi aqibatul umur. Yang sebenarnya wa aqibatul umur ilallah, tapi bila sebut wa ilallahi aqibatul umur, mana penekanan di sini adalah tujuan seorang itu melakukan peribadatan ikhlas, bersungguh-sungguh, penumpuan adalah kerana Allah SWT semata-mata. Muslimin-muslimat yang dirahmati
dan dikasihi sekalian, sebenarnya kalau kita perhatikan ayat sedemikian, ada beberapa tempat berulang dalam Al-Quran, iaitu kalau kita perhatikan apa yang dibawakan manusia ayat ini, iaitu Allah SWT menerangkan kepada kita, wa ma yuslimu wajhahu ilallahi wa huwa muhsin. Ayat ni mempunyai persamaan dengan ayat daripada surah Al-Baqarah, iaitu kalau kita perhatikan dalam ayat 112 surah Al-Baqarah, Allah SWT menceritakan, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bahawa dalam ayat ini, siapa yang Islam, yang patuh kepada Allah SWT dalam keadaan dia muhsin, ayat ni lebih kurang sama saja dengan ayat yang sedang kita bincangkan, cuma ada perbezaannya. Ayat ke-22 surah Luqman ni Allah menggunakan fi'il mudhari, wa ma yuslim, tapi dalam ayat 112 surah Al-Baqarah Allah menyebut perkataan bala man aslama, di situ fi'il madhi, di sini fi'il mudhari. Selainnya hampir-hampir sama. Dengar baik-baik tuan ya, dalam ayat ke-22 surah Luqman yang sedang kita bincangkan ni, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa man yuslimu wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Tapi dalam ayat 112 surah Al-Baqarah Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Beza kan? Di sini Allah menggunakan fi'il mudhari, di sana fi'il madhi. Dan selanjutnya dalam ayat 22 surah Luqman ni penghujungnya faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Tapi dalam surah Al-Baqarah Allah menyatakan falahu ajru 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Apa beza ni tuan-tuan dalam kedua konteks ayat ini? Sebenarnya antara yang menarik, huraian dikemukakan oleh Syekh Dr. Fadil As-Samarai, seorang pakar tafsir yang memberikan fokus dalam kajiannya terhadap aspek balaghah Quraniyah. Beliau berkata, kalau kita perhatikan dalam surah Al-Baqarah, Allah Taala menjelaskan kisah di situ, ayat-ayat sebelumnya adalah berkaitan dengan golongan Yahudi dan juga Nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Puak Yahudi dan juga Nasara telah berkata kepada orang beriman ketika diturunkan surah ni, iaitu di Madinah, mereka mengatakan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk syurga melainkan orang itu Yahudi ataupun Nasara. Tapi di sini lain konteksnya. Apakah kelainan itu tuan-tuan? Dan saya akan bawa kepada tuan kisah berkaitan seorang sahabat Nabi yang mulia yang masuk Islam dan telah bermimpi melihat dirinya berpegang kepada al-urwatul wuthqa. Pernah saya jawakan kepada tuan-tuan sebelum ni. InsyaAllah kita akan huraikan perkara yang kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.